Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni saya dah sampai tempat yang biasa saya menjala. Tapi ada payah sikit tempat ni. Nak menjala dah lama tak menjala. Teringin lah saya nak menjala. Tapi macam ada kayu kat situ. Kan sangkut pula. Macam mana? Saya cuba menjala lah. Sekarang ni pukul 2 petang. Biasa saya menjala pagi. Hari ni menjala petang. Tadi pergi ke rumah kebun, rumah nebas. Lepas tu rasa nak menjala. Ni datang. Cubalah tengok macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkut. Sangkut tak apa tu. Buih-buih tu. Adalah seekor ikan sia. Kita lepas balik lah. Kita cuba kat bawah ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gegaran tapi tak tahu lah seperti ini gegaran. Wow, banyaknya sikang besar-besar pula tu. Sikang besarnya sikang. Tak pernah saya dapat sikang tu ni. Lain tu ikan pipi merah, ikan siu. Ikan sikang ni kita ambil lah. Sikang besar sikang. Yang lain ni saya nak lepas lah. Sebab kalau nak beli pun tak bawa bekas untuk hidup kan. Jadi beberapa ekor kita ambil, yang kecil-kecil kita lepas kan. Okay, saya buka dulu. Okey, kita cuba sebelah sini pula. Sebaran yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Macam sangkut. Ui, dapat tengas lah. Ada tengah besar. Dapat seekor. Ni. Allah Akbar. Ui.
Tengas. Alhamdulillah dapat tengas. Lain tu ikan puyuh. Banyak ikan tapi ikan kecil-kecil. Saya ambil tengah dengan pipi merah satu. Yang lain tu saya akan lepas lah. Okay, kita cuba kat tengah ni pula. Tengok. Mana tahu kot ada rezeki kat sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kembang sangat tadi. Air pun laju. Oi, jatuh balik sikang. Hari ikan jadi ikan siu. Tadi ada jatuh seekor ikan sikang ni. Yang ni lepas balik. Boleh lah bagi kucing kot ni. Okey. Okey. Okey, saya akan tembak kat depan ni guys. Nampak dalam sikit. Harap ada lah ikan yang kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang sangat. Alah. Kalau bulat jadi sedap lah. Alam. Ada gugaran tapi tak kuat sangat. Oh, sangkut dah pula. Oh, kena turun. Aduh. Kenapa sikang? Bergegar tu sikang. Seekor je dapat sikang. Okay, kita ambil sikang ni. Ada 2 ekor lah kita ambil sikang. Tadi yang besar tadi seekor. Ni seekor. Tadi dari atas saya tembak sebelah sini tadi. Saya dapat ikan siu 3 ekor tadi. Sekarang ni saya nak cuba sebelah sini. Sikang besarnya. Banyak sikang hari ni. Tu dia sahabat. Sikang. Musim ke sikang ni? Ui, ada lagi sebarau. Anak sebarau. Tapi anak sebarau ni saya tak ambil. Sebab ikan sebarau ni ikan saiz besar. Saiz besar. Jadi kita lepaskan dia supaya dia dapat membesar lagi. Macam ni. Ini dia. Okey, sebarau. Silakan. Okey, lepas. Okey. Bye bye. Sikang ni kita ambil. Sikang ni saya koyak ni.
Oh, oh, besar sekang. $250 ada kot ni. Panjang ni. Oh, ada 2 ekor ikan kau itu ini. Okey. Okey, sebelum kita balik, kita buat tebaran lagi sekali kat sini. Awak sembang itu. Ni kan. Cantik. Awak ada lah ikan. Ada bugaran. Tapi tak tahu ikan apa. Tak ada bugaran yang besar lah. Bugaran sikit je. Nampak dah banyak ikan ni. Tapi ikan tu ikan tu lagi. Sangkut lagi. Campur. Ada berapa ekor? 1, 2, 3. Betul jangkaan ni. 2 ekor sikang, 1 ekor siu. Tu dia. Sikang dengan siu. Sikang ni saya ambil, ikan siu ni saya lepaskan. Okey. Okey, kasih kita lepaskan. Bye-bye. Ikan saya ambil. Ni. Banyak ni ikan tadi. Sekali kat sini. Ada 2 ekor ikan pipi merah. Okey, pipi merah. Kita ambil.
pun dah nak balik. Dah pukul 2.52. Dah dekat sejam saya kat sini. Saya tengok dulu hasil menjala kita hari ni. Hasil keseluruhan. Ni dia hasil kita menjala hari ni. Ada seekor tengas ekor je. Ikan yang besar ada 2, ikan kecil ada 3. 2 ke 4? 3. Yang lain-lain tu ikan apa ni, ikan pipi merah. Seekor je ikan sia saya ambil, yang lain semua saya lepas kan. Ni dia. Okay. So kita menjala hari ni, alhamdulillah. Okey, InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi menjala ataupun sesi memancing yang akan datang. Sehingga itu saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta dimurahkan rezeki juga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.